Tahukah anda bahawa tandan buah kosong atau TBK yang anda letak di kebun mungkin mempunyai kos tersembunyi yang besar akibat cuaca panas? Kekal dengar jika anda berminat kerana kami akan mendedahkan perkara paling mengejutkan tentang TBK di hujung episod ini. Ya, topik hari ini memang akan membuka mata ramai pihak. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Terima kasih. Hari ini mari kita bincangkan satu laporan yang sangat kritikal untuk industri kita. Ya, silakan. Topik perbincangan kita hari ini berlegar pada dapatan sebuah kajian baharu yang diterbitkan pada tahun 2026 dalam European Journal of Agronomy. Tahun 2026? Betul. Bila kita sebut tahun 2026, maknanya data yang dibentangkan ini sangat terkini. Ya, data segar. Ia menfokuskan kepada realiti perladangan hari ini, terutamanya bagaimana kita menguruskan kebun dalam keadaan cuaca yang semakin agresif. Memang tak boleh dinafikan kan? Cuaca sekarang sangat berbeza berbanding sedekat lalu. Sangat berbeza. Kita berdepan dengan corak hujan yang tak menentu. Dan kemarau yang lebih ekstrim. Ya. Kajian 2026 ini sebenarnya memberikan satu analisis yang sangat menyeluruh. Walaupun ia dijalankan di kawasan ladang yang menggunakan tanah mineral di Sumatera Utara, Indonesia, Ia sangat dekat dengan situasi kita di sini. betul. Hubung kaitnya sangat kuat. Profil tanah mineral di Sumatera Utara tu secara agronomiknya adalah sangat serupa dengan kebanyakan kawasan perladangan di Semenanjung. Dan juga Sabah Sarawak. Tepat sekali. Lebih daripada itu, corak iklim khatulistiwa di sana dengan peralihan monsun, taburan hujan tahunan dan gelombang haba adalah cerminan langsung kepada apa yang pekebun sawit Malaysia hadapi sekarang. Jadi segala amalan dan tindak balas fisiologi pokok yang direkodkan dalam kajian ni bukan sekadar teori akademik dari negara luar. Bukan, ia adalah senario yang sedang dan akan berlaku di kebun kita sendiri. Setuju. Kalau kita perhatikan data cuaca tempatan pun, purata suhu memang menunjukkan tren peningkatan. Betul tu. Dan perubahan iklim ni mengancam kesihatan kebun kita secara keseluruhan. Bagi pekebun yang faham tentang fisiologi pokok, kita tahu suhu ekstrim ni bukan sekadar isu pokok nampak layu kan? Ia ancaman langsung kepada poket pekebun. Ya, sebab bila cuaca terlampau panas berpanjangan, kita tahu pokok secara automatik akan menutup liang daun. Untuk mengelakkan kehilangan air yang kritikal. Betul. Dan bila proses ini terhenti, pengeluaran asimilat atau makanan untuk tandan akan terbantut secara drastik. Pada tahap itu, pokok mengutamakan kelangsungan hidup berbanding pengeluaran hasil. Ya, Penghasilan bunga betina akan berkurangan, kadar pengguguran buah atau aborsi tandan meningkat. dan akhirnya hasil dalam unit tan sehektar akan menjunam. Tepat sekali. Sebab itulah kajian ini sangat penting. Ia tidak sekadar memberitahu kita wujudnya masalah. Ia tawarkan penyelesaian. Ya, mereka jalankan model simulasi pelbagai amalan perladangan untuk melihat strategi mana yang paling kalis iklim. Supaya kita tahu amalan mana yang mampu mengekalkan hasil dalam tan sehektar di samping memelihara kesihatan tanah. Betul. Tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baik, berbalik kepada realiti di lapangan tadi, kajian 2026 ini meletakkan satu senario asas. Senario kawalannya, Ya, yang mereka panggil sebagai amalan business as usual atau BAU. maksudnya buat macam biasa. Betul. Senario BAU ni menggambarkan keadaan di mana pekebun mengekalkan rutin pengurusan kebun macam biasa, tiada perubahan jadual baja. Tiada strategi pemuliharaan air. Ya, seolah-olah iklim tidak berubah langsung. Saya baca bahagian simulasi BAU tu dan angka yang mereka unjurkan tu memang merisaukan. Angkanya agak mengejutkan kan? Ya, kalau kita terus dengan cara lama, mengabaikan fakta bahawa hari ini lebih panas dari semalam, kajian menunjukkan kita berisiko kehilangan hasil lebih daripada 13% berbanding purata standard. Lebih 13% ya? Kalau kita buat kira-kira ringkas, katakanlah kebun seluas 10 ekar biasanya menghasilkan 20 tan sehektar setahun. Kejatuhan 13% bermakna kita hilang hampir 2.6 tan sehektar. Darab dengan harga semasa sawit, itu satu kebocoran pendapatan yang sangat besar untuk seorang pekebun kecil. Hanya kerana tidak mengubah amalan agronomi. Ya? Dan itu baru dari segi hasil fizikal.
Kerugian 13% itu juga mencerminkan tahap stres kebun secara keseluruhan yang mungkin mengambil masa berbulan-bulan. Atau bertahun untuk dipulihkan walaupun hujan kembali normal. Tepat. Sebab itu penyelidik menguji pelbagai alternatif. Antara banyak model yang diuji, satu kombinasi muncul sebagai pemenang utama. Apakah amalan yang paling pintar iklim tu? Amalan pengairan penuh yang digabungkan dengan aplikasi baja nitrogen atau N pada kadar standard. Pengairan penuh ya? Ya. Kombinasi ini bukan sahaja menahan kejatuhan hasil, malah mampu mencatatkan peningkatan hasil sekitar 4.5%. Peningkatan 4.5% dalam keadaan cuaca mencabar tu memang satu penanda aras yang luar biasa. Memang luar biasa. Dan dari segi ekologi, amalan ini berjaya mengekalkan kebun sebagai penyerap karbon yang efisien. Dengan pelepasan gas rumah hijau atau GHG yang sangat rendah kan? Betul. Pelepasan GHG diminimumkan secara drastik. Secara teorinya, pengairan penuh tambah baja N standard, ini memang nampak macam penyelesaian peluru pirak. Di atas kertas ya? Tapi, kalau kita nilai dari sudut practicality pekebun kecil tempatan, memasang sistem pengairan mekanikal atau paip titisan di seluruh ladang perlukan belanja modal yang sangat besar. Sangat besar, tak semua mampu. Kebanyakan pekebun kita bergantung 100% pada hujan. Jadi macam mana kita nak adaptasi konsep pengairan ini tanpa mengeluarkan modal berpuluh ribu ringgit? Itu kebimbangan yang sangat realistik. Bagi pekebun kecil, penyelesaiannya perlu menjurus kepada penuaian air hujan secara pasif. Pengurusan kelembapan tanah? Tepat, memandangkan kita tak mampu pam air masuk setiap hari, kita kena pastikan setiap titisan hujan yang turun ketika monsun disimpan kemas di dalam kebun. Jadi, apa tindakan esok yang pekebun boleh buat? Nasihat saya bermula esok juga, pekebun patut mula merancang dan membina struktur pemeliharaan tanah seperti parit mendap. Atau orang panggil silk pits? Ya, silk pits. Parit mendap ni fungsinya macam bank air mini di dalam kebun kan? Ya, betul tu. Selalunya kita gali di lorong pelepah atau kawasan yang kecerunannya boleh menyebabkan air larian permukaan yang deras. Betul. Konsepnya sangat mudah tapi impaknya kritikal. Bila hujan lebat turun, air larian permukaan yang biasanya terus mengalir keluar ke parit besar sambil membawa baja N yang baru ditabur tu. ya, dan bawa sekali lapisan tanah atas yang kaya nutrien. Air ini semua akan terperangkap di dalam parit mendap ni tadi. Dia tak terkeluar dari kebun. Tepat. Air ini kemudiannya akan meresap perlahan-lahan ke dalam profil tanah. Jadi, bila masuk musim kemarau berpanjangan, zon akar pokok masih mempunyai reserve kelembapan yang mencukupi untuk terus menyerap nutrien. Dan ini mengekalkan fungsi stomata tanpa gangguan teruk. Seterusnya menstabilkan hasil dalam tan sehektar anda. Ini cara paling murah dan efektif untuk melawan senario kejatuhan 13% tadi. Tindakan merancang parit mendap tu memang sesuatu yang boleh terus dibuat. Ya, boleh mulakan sikit-sikit esok. Okey, sekarang mari kita pergi ke topik yang paling menuntut perhatian dan ini berkaitan dengan janji cangkuk awal kita. Ianya berkenaan TBK. Ya, ini bahagian yang paling menarik. Bila saya teliti penemuan kajian pasal hal ini, saya terpaksa baca 2 kali sebab ia melawan kefahaman konvensional kita selama ni. Memang mengejutkan. Selama ni kita letak TBK, niatnya nak suburkan tanah dan naikkan karbon organik tanah atau SOC. Tapi rupa-rupanya ada dinamik yang jauh lebih kompleks bila suhu persekitaran berubah. Ya, ini antara penemuan paling penting dari kajian European Journal of Agronomy ini. Secara amnya, kita semua tahu agronomi asas. Penggunaan mulsa, TBK. Ya, menggunakan mulsa TBK yang digabungkan dengan kadar baja N yang dikurangkan, memang mampu menaikkan hasil dengan cemerlang. Biasanya antara 7 hingga 14% kan? Betul. Ia menambah SOC, membaiki struktur fizikal tanah, dan menggalakkan pertumbuhan akar penyerap. Semua itu fakta yang betul. Tapi, masalah bermula bila faktor kepanasan iklim yang melampau dimasukkan dalam persamaan ini. Ya, di situlah situasinya berubah. Apa yang berlaku di bawah timbunan TBK itu bila cuaca terlampau panas sebenarnya? Bila suhu tanah meningkat mendadak akibat gelombang haba, aktiviti mikrob di dalam tanah menjadi hyperaktif. Hyperaktif? Ya, kadar metabolisme mikrob ini memecut di luar kebiasaan. Akibatnya, timbunan TBK yang sepatutnya mereput secara berperingkat untuk membekalkan nutrien jangka panjang mula mereput dengan kelajuan yang sangat drastis. Reput terlalu laju. Ya, proses perebutan laju dalam cuaca panas ini menyebabkan berlakunya lonjakan besar dalam pelepasan GHG. Terutamanya karbon dioksida dan gas berasaskan nitrogen? Tepat.
Maksudnya, karbon yang kita sangka sedang dibina dan disimpan sebagai SOC di dalam tanah itu sebenarnya terbebas terus ke udara. Tepat sekali. Pelepasan GHG meningkat mendadak sehingga mengubah status ekologi kebun itu sendiri. Dari penyerap kepada penyumbang karbon. Betul. Daripada sebuah ekosistem yang bertindak sebagai penyerap karbon yang baik, kebun tersebut bertukar menjadi penyumbang karbon bersih kepada atmosfera. Tukar status terus. Ya, proses perebutan pantas ini juga bermaksud pelepasan nutrien berlaku lebih pantas daripada kapasiti pokok untuk menyerapnya. Ini satu maklumat yang mengubah permainan. Kebanyakan kita nampak lambakan TBK sebagai pelaburan nutrien jangka panjang. Tapi bila ia reput terlalu cepat dan gas meruap ke udara, kita tak dapat manfaat penuh pun untuk hasil tan sehektar. Jadi, berdasarkan penemuan mengejutkan ini, apakah tindakan yang sepatutnya pekebun buat? Bukan bermakna kita kena berhenti guna amalan mulsa TBK sama sekali, betul tak? Jangan salah faham, amalan penggunaan TBK mesti diteruskan kerana manfaat pembinaan struktur tanah dan hasilnya sangat terbukti. Jadi, apa nasihat yang boleh diambil tindakan di sini? Nasihat utamanya adalah tentang pelarasan input baja kimia anda. Pastikan anda tidak menabur baja N kimia yang berlebihan di blok atau barisan yang sudah anda aplikasikan TBK. Memang logik. TBK itu sendiri merupakan stor baja organik yang akan melepaskan nitrogen ke dalam tanah. Betul. Bila pekebun letak TBK yang banyak dan dalam masa yang sama masih tabur baja N kimia mengikut jadual penuh, kita sebenarnya sengaja mencipta lambakan nitrogen dalam tanah. Dan bila lambakan nitrogen ini bertemu dengan suhu panas dan pereputan hiperaktif TBK, Sebahagian besar nitrogen kimia yang kita beli mahal-mahal tu akan meruap sebagai GHG berbanding diserap akar. itulah realitinya. Pembaziran baja ini sangat merugikan kos operasi tahunan anda. Jadi tindakan untuk esok, kurangkan peratusan baja N anda di blok tersebut. Ya, dengan ini anda mengurangkan pelepasan gas pencemaran dan dalam masa yang sama menyelamatkan duit anda daripada membeli baja yang tak sempat digunakan oleh kelapa sawit. Sekadar tambahan, ujian tanah untuk keasidan dan nutrien adalah penting bagi memastikan ketepatan kadar peratusan yang patut diturunkan ini. Dan ujian daun juga berguna apabila sesuai ya. Ya, bagi memastikan pokok tidak kekurangan elemen penting yang lain. Nasihat yang sangat menjimatkan kos. Selain daripada isu TBK dan kadar baja N, saya perhatikan kajian 2026 ini juga ada menyentuh isu kecekapan guna tanah. Ya, yang berkaitan dengan jarak tanaman. Seingat saya, amalan menanam dengan kepadatan rendah didapati membawa padah bila digabungkan dengan aplikasi baja N yang tinggi. Boleh kita bincangkan dinamik di sebalik ini? Boleh. Dinamik ini sebenarnya berkait rapat dengan pendedahan permukaan tanah kepada cahaya matahari. Okey. Bila pekebun menggunakan kepadatan tanaman yang rendah, jauh di bawah standard industri, terdapat banyak ruang terbuka di antara pokok. Ya, sebab pokok ditanam terlalu jarak. Ruang yang terdedah terus kepada cahaya matahari ini menyebabkan suhu permukaan tanah menjadi jauh lebih panas berbanding kawasan di bawah kanopi daun. Bila tanah terlampau panas dan terdedah, kelembapan hilang dengan lebih cepat. Betul. Dan bila kita tabur baja N pada kadar yang tinggi di kawasan kebun yang begini, baja tu sangat mudah meruap. Tambahan pula, ketumpatan akar penyerap di dalam tanah kurang padat sebab bilangan pokok tak cukup. Jadi, kecekapan pengambilan baja tu menjunam. Sangat tepat. Dia merendahkan kecekapan guna tanah secara menyeluruh dan meningkatkan pelepasan GHG. Anda letak baja banyak, kos tinggi, tapi hasil dalam tan sehektar tak dapat dioptimumkan. Sebab pokok yang wujud tidak mampu menyerap lebihan baja tersebut. Sementara bakinya meruap ke udara. Dari segi tindakan di lapangan, ini bermakna bagi pekebun yang sedang merancang penanaman semula, sangat penting untuk kekalkan kepadatan tanaman pada kadar standard. Iaitu sekitar 120 hingga 140 pokok sehektar bergantung kepada jenis baka dan topografi tanah. Jangan gatal tangan pergi tanam terlalu jarang dengan niat nak bagi buah lebih besar, kalau akhirnya pembajaan N tidak terurus dan tanah jadi terlalu panas. Tepat. Optimumkan kadar baja N anda supaya bersesuaian dengan bilangan pokok sebenar. Keseimbangan antara bilangan pokok dan jumlah input baja inilah rahsia untuk mengekalkan kelestarian kewangan pekebun dalam iklim yang semakin ekstrim ini. Setiap elemen saling bergantung. Sangat bersetuju. Okey, perbincangan kita memang padat hari ini.
Berdasarkan kajian European Journal of Agronomy 2026 ini, mari kita gariskan 2 tindakan konkret yang pekebun boleh buat bermula esok. Silakan. Pertama, nilai semula kawasan kebun anda dan rancang pembinaan parit mendap untuk menangkap air larian bagi melawan kemarau panjang. Ya, Kedua, periksa balik log pembajaan anda. Kalau blok tertentu dah letak TBK, kurangkan taburan baja N-Sinkia di situ esok juga untuk jimat kos dan kurangkan pemerapan gas akibat cuaca panas. langkah-langkah yang nampak mudah tetapi beri impak besar. Cuma bagi pekebun yang mungkin rasa mencabar untuk membuat pengiraan tepat berapa kilogram N nak dikurangkan atau kawasan mana sesuai untuk intervensi ini, perlukan ketepatan analitik. Betul. Mengira preskripsi baja yang tepat, lebih-lebih lagi bila kita nak seimbangkan dengan input organik macam TBK dan perubahan iklim, bukan sesuatu yang boleh diagak-agak. Ya, Dan untuk menyelesaikan masalah rumit ini, pekebun sekarang boleh daftar di cropdrive.ai. Melalui platform ini, teknologi kecerdasan buatan AI digunakan untuk membimbing program pembajaan dan pengurusan kesihatan tanah anda langkah demi langkah. kalau anda kurang pasti atau perlukan panduan, sistem ini ada pembantu maya bernama Palmyra yang sedia membantu menjawab persoalan agronomi anda. Sangat membantu kan? Satu kelebihan utama sistem Crop Drive ini ialah ia bukan sistem umum yang direka untuk iklim luar. Ia dibina khas oleh pasukan pakar antarabangsa untuk disesuaikan dengan keperluan pekebun kecil di Malaysia. Maknanya sangat lokal. Ya, boleh dikatakan platform seperti ini sangat unik di dunia. Melalui Crop Drive, ia malah boleh bantu mentafsir keputusan laporan ujian makmal tanah atau daun yang anda terima. Daripada pening melihat deretan jadual angka yang kompleks, sistem ini terus menterjemahkannya kepada pelan tindakan yang ringkas. Dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding melantik perunding agronomi persendirian. Memang satu kelebihan besar. Kami amat menggalakkan anda untuk daftar dan sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang sudah pun menggunakan Crop Drive untuk menaikkan pendapatan dan pada masa yang sama turunkan kos baja yang tidak perlu. Ya, Sebelum kita berakhir, cuba fikirkan persoalan ini. Memandangkan kajian 2026 ini membuktikan betapa besarnya impak kenaikan suhu ke atas tanah dan biologik pokok sawit, mungkinkah dalam tempoh 10 tahun lagi, sempadan kawasan atau zon penanaman sawit yang paling ideal di Malaysia terpaksa dianjakkan ke kawasan baharu yang lebih sejuk? sesuatu yang patut kita fikirkan bersama. Adakah kebun anda masih akan berada dalam zon produktif pada masa depan? Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di Crop Drive AI untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.